Ada 4 ibu yang hebat melahirkan orang yang hebat di atas muka bumi ni. Siapakah ibu yang hebat tersebut? Siapa yang tak kenal dengan sesetubuh yang bernama Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah. 4 perempuan yang cukup luar biasa yang tidak tercatat sebagai seorang ulama, tetapi dia melahirkan ulama dunia. Yang pertama, ibu Imam Syafi'i. Beliau adalah seorang perempuan yang miskin, tetapi mempunyai jiwa yang cukup hebat kerana mengangkat anaknya ke puncak ilmu yang tertinggi. Ibunya mengasuh Imam Syafi'i bersendirian. Beliau tidak kaya, beliau tidak ada status sosial yang hebat di mata masyarakat pun. Namun, apa yang ada dalam jiwa ibu Imam Syafi'i ini? Iaitu ingin menjadikan anaknya pencinta kepada Al-Quran. Yang kedua, ibu Imam Ahmad. Ibu ini yang menempa anak dia dengan penuh kesabaran. Waktu ketika dulu musim sejuk di Baghdad, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kecintaan, beliau membangunkan Imam Ahmad untuk bangun solat subuh. Beliau mengantarnya ke masjid dan mengajarkannya disiplin tanpa rasa jemu. Apa yang kita belajar dari ibu Imam Ahmad ni? Tak takut anaknya penat, anaknya lelah, lebih takut bila mana anaknya jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ibu kepada Imam Malik. Ibu inilah yang menanamkan dalam diri seorang anak adab dulu sebelum ilmu. Imam Malik berkata, ibuku memakaikan aku pakaian adab sebelum aku belajar hadis. Apa yang kita belajar dari ibu Imam Malik ni? Tak perlu jadi anak yang serba boleh, tapi cukup menjadi anak yang beradab. Yang terakhir, yang keempat adalah ibu kepada Imam Abu Hanifah. Ibu Imam Abu Hanifah ini melatih kemandirian yang cerdas kepada Abu Hanifah. Satu ketika dahulu, ibu Imam Abu Hanifah ni selalu mengajak Abu Hanifah ni untuk bertemu dengan para ulama, dan dia membiarkan anak dia untuk bertanya kepada ulama tu seberapa banyak soalan pun dia nak tanya. Jadi dia biarkan. Jadi apa yang kita boleh belajar dari ibunya Imam Abu Hanifah, menjadikan Imam Abu Hanifah ni selalu rasa ingin tahu terhadap ilmu ini. Apakah pelajaran dan pengajaran yang kita boleh ambil dari 4 ibu yang hebat ini? Apa yang mereka ada ketika itu? Ketegasan, cinta, visi, adab, dan of course yang paling pentingnya itu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.